Hi, good morning guys. So, hari ini aku akan pergi ke bengkel halal. So, sebenarnya hari ni apa yang aku target nak belajar just macam exposure lah. Cara untuk pastikan bisnes kita tu dapat sijil halal. So, tu lah yang apa aku nak bawa dekat festival ni. So, jom hari ni aku akan naik MRT pergi ke Damansara. So, let's go. So actually aku ada lagi 10 minit sebelum event tu start. So aku akan lari cepat. So hey guys, good morning. Hari ni aku di UMH Dental. Saya guest sebagai dental assistant hari ni kan. So far aku nak tunjuk korang pemandangan daripada klinik ni. So far ni klinik yang aku rasa paling cantik lah. Sebab dia bersebelahan dengan Tasik Maisuri. So even kalau kau dah habis assist kan, dah habis assist doktor atau kau dah habis kerja kan, dah habis pukul 5 tu, kau nak pergi jogging pun boleh kat atas. Dia dekat sebelah ni. And kalau korang nak pergi hotel pun ada dekat atas. So best lah so far. Aku rasa ni klinik yang paling best lah. Dia punya vibe tu macam welcoming lah untuk pesakit-pesakit luar sana nak datang kan. So far kalau korang nak datang untuk ambil appointment dengan doktor, korang boleh just search dekat Google UMH Dental. Dia bertapak dekat ni lah, Taman Tasik Maisuri kan. Jom aku bawa korang pusing-pusing dalam klinik ni dan apa yang aku buat hari ni. So let's go. So ni lah video aku setiap hari. So setiap hari aku akan buat gunting gauze, lipat apa semua. Lepas tu sini ada job and then sistem lah untuk key in data patient kan. And yeah, ni pemandangan setiap hari aku. Lawa gila kan. Macam come to nature. Back to nature. And kalau korang datang, jangan lupa dilarang merokok. So jangan merokok lah datang. Kalau tak nak kena saman. Dan kita ada produk-produk untuk bagi gigi kena beli pun boleh beli kat sini. Jom sambung show. Kat sini pun, so kat sini pun memang sebelah Tasik kan. And yeah, ada ikan. Aku tak tahu apa nama ikan ni, tapi ikan ni mahal lah. Tak tahu. Ya, so ikan ni Tiap pagi aku akan bagi makan. Sebab tu dia bulat macam tu. Nampak dia cukup makan lah. So jangan risau kalau korang nak datang sini. Ikan pun kita orang bagi makan tau. Apatah lagi patient-patient yang perlukan rawatan gigi. So jomlah datang ke UMH Dental. So now kita dekat pantry and korang boleh datang dan makan makanan-makanan yang UMH provide. And kuku pun ada. So ni lah view aku setiap kali lihat. Baik. Lepas tu ambil makanan sikit kat bawah ni. Ya. Atas ni ada apa? Ada Milo.
So ya, aku dah beli nasi lemak. Jom kita makan dekat atas. Tapi sekarang ni dah kurang lah makanan yang sedap. Mostly banyak Chinese punya makanan lah. Tapi tak apa, aku dah beli nasi lemak. Kita makan sama-sama. Jom. So sekarang aku dekat Ipoh Ceras Mall. Tunggu Syabil. Tak tahulah banyak ramai ni. Lama aku tunggu dia. Daripada pukul 3. Sekarang dah nak pukul 5 lah. So tak apa, kita tunggulah dia sampai siap makanan aku tu. Bodoh apa? Aku tak cakap. Asal kau? Kau acah-acah ke? Kau tak makan McD? Oh, tidak ada. Yo! Yo. Serius lah? Aku nak makan saja. Ni dah dapat kita. Memang kan? Berapa kau beli? 28 ni. Sebab dia Shopee Pay Later. Pakai ya? Bawa pergi minum air. Kalau macam tengok movie kan, dia bawa ni perlu diisi lagi. Serius lah? Apa tak saya? Tu kalau saya datang nak tengok movie, boleh minta isi air lagi. Boleh lagi minum air. Oh, lelelele. Yo. So guys, tadi tercabut skru. Kenapa tercabut skru? Tahu lah, merosak satu benda awam. Dah turun lah nak kira makan. Perasan semua cabut tadi rupanya tripod ni. Rupanya tripod ni dah. Patah balik, pergi ambil. Jom. Let's go. Raise your hand. Mencari. Nak lah. Lepas tu dah kena sapu lah. Faham, memang kita gigi macam mana terus tadi. Mana nak kau? Ha? Apa yang jatuh kan? Aku dah kata beli baru tadi. Hai bodoh. RM25 kan? Aku yang beli dah betul. Tak ya dia. Tak beli dia punya net No net. Okay, sambung pencarian kita. So, tu je lah video daripada aku. Ini final words lah. Dengan tripod yang kita guna. So tripod ni dah menemui ajal dia. Jangan tolak. Jatuh lah.